Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa Iran dikenakan sekatan ekonomi? Tuan-tuan, terutamanya anak-anak muda, sekatan ekonomi dunia ke atas Iran sejak tahun 1979, iaitu sejak Iran menubuhkan negara Republik Islam Iran. Sekatan ekonomi ini diketuai oleh Amerika Syarikat, negara yang berlagak menjadi pemimpin dunia, yang sombong, yang kuat, yang memaksa dunia tunduk dan patuh kepada mereka. Ini Amerika. Iran satu-satunya negara dalam dunia ini yang dikenakan sekatan ekonomi. Sekatan ekonomi bukanlah sejarah baru. No? Ia merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan akan berlaku kepada orang-orang ataupun negara yang hendak melaksanakan Islam dalam negara mereka. Di ketika seluruh dunia tidak mahu melaksanakan Islam, jadi musuh Islam yang utama akan mengadakan sekatan ekonomi. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku pada tahun ke-7 kenabian, ketika orang-orang kafir Quraisy merancang untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga baginda daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib menjaga Rasulullah, memelihara Rasulullah agar tidak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka orang-orang kafir Quraisy buat satu keputusan, mereka hendak memboikot, mengadakan sekatan kepada Bani Hashim. Bukan kepada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi saja, tetapi kepada Bani Hashim, seluruh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik-beradik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Islam ataupun yang belum Islam, semuanya akan diboikot. Undang-undang pemboikotan itu ditulis tidak boleh ada urusan perniagaan dengan Bani Hashim, tidak boleh mengadakan hubungan silaturahim, tidak boleh berkahwin dengan keturunan Bani Hashim ni. Jika ada orang luar daripada Mekah untuk menyerang Bani Hashim, mereka akan membantu. Tulis naskah itu, kertas pemboikotan itu, dan mereka tampal di dalam dinding Kaabah. Sejak pada itu, Rasulullah dan Bani Hashim hidup dalam kesusahan. Sehingga ada riwayat mengatakan sehari mereka makan setengah biji buah kurma. Itulah. Apa yang ada dalam kampung tu, mereka makan. Jadi Rasulullah dan Bani Hashim ini berjimat cermat, kerana mereka ada peluang untuk keluar daripada pemboikotan itu pada musim haji. Masa itulah mereka mengadakan hubungan dan dapat sedikit makanan, mereka simpan untuk setahun dan seterusnya.
Pemboikotan itu berlaku sehingga 3 tahun. Sehingga Allah memerintah anak-anak untuk makan kertas perjanjian itu di dinding Kaabah itu. Maka ringkas cerita, pemboikotan itu pun ditamatkan. Penderitaan yang amat sangatlah dia hadapi oleh Rasulullah, sahabat-sahabat dan keluarga Nabi ketika itu. Inilah yang sedang berlaku di Iran. Tetapi alhamdulillah, dengan pemboikotan itu, Iran terus membangun dari segi ketenteraan. Walaupun mereka tak boleh beli senjata luar, mereka bina senjata sendiri. Mereka bangun ekonomi sendiri. Tanaman-tanaman pertanian mereka menjadi sehingga boleh membantu negara-negara jiran mereka. Ini kejamnya Amerika, kejamnya dunia luar memberi tekanan kepada Iran. Tetapi Allah membantu Iran. Sehingga kini, apabila berlaku peperangan antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran ini, dunia dah nampak bahawa Iran bukanlah negara yang boleh dimain-mainkan. Pemimpin mereka dibunuh, diganti dengan pemimpin yang baru. Pergi satu pemimpin, kembali kepada rahmatullah, ganti dengan pemimpin yang lain. Amerika Syarikat merancang untuk memusnahkan Iran dengan membunuh pemimpin-pemimpin utama. Dan mereka berjaya. Mereka sangka selepas itu, Iran akan melantik pemimpin yang menjadi boneka Amerika. Oh tidak. Tidak. Sekarang Iran terus menjadi kuasa yang ditakuti oleh Amerika. Kepala penjenayah dunia itu dah mula takut. Dan kita berdoa, moga-moga Allah terus membantu Iran sehingga seluruh dunia Arab bebas daripada perhambaan kepada Amerika. Mereka akan kembali kepada Islam. Seperti mana baru-baru ni kita dengar bagaimana Arab Saudi dan beberapa negeri dah melarang Amerika untuk menyerang Iran. InsyaAllah, pengkalan-pengkalan Amerika di negara-negara Timur Tengah itu akan terhapus sedikit demi sedikit sehingga pengkalan Amerika tidak ada lagi di Timur Tengah. InsyaAllah tuan-tuan, masa akan datang. Kita bersabar dan kita tunggu. Kita berdoa semoga Allah memberi kemenangan kepada Islam dan umat Islam.